Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar bin Ibrahim, merupakan graduan daripada UTM dalam jurusan Sarjana Muda Psikologi dan Pembangunan Sumber Manusia. So, ada bertanyakan berkaitan dengan tips belajar. Yang pertama adalah kita kena cipta circle kita lah. Cipta circle maksudnya tidak perlu ramai, bukan bergantung pada kuantiti tapi bergantung pada kualiti. Misalnya kita sedia maklum belajar secara separuh masa ini memerlukan pengorbanan yang besar, dan mungkin rakan-rakan kita tak ada dalam kelas kita sekalipun, rakan-rakan kerja. Tapi kita cuba cipta circle, at least dapatkan seorang ataupun dua orang yang rapat dengan kita. Dan selain daripada rakan sekelas juga, kita juga boleh jadikan rakan sekerja mahupun bos kita sebagai rujukan utama. Dan ini saya tak langsung dapat membantu kita untuk survive di peringkat part time ini, sebab agak mencabar. Kita merupakan pekerja, dalam waktu yang sama juga kita merupakan pelajar. Tuan-tuan, adik-adik, abang-abang. Baik, tips yang kedua adalah saya juga nak kongsikanlah, saya akan sentiasa mengadakan revision secara berkala lah. Especially bila kita nak exam, kita akan adakanlah wujud group discussion di library. Okay, yang ketiga adalah saya juga akan mengapplykan kertas-kertas peperiksaan for the past year untuk kita jawab sedikit lah, sebab daripada situ juga kita akan dapat input ini soalan yang akan keluar pada waktu akan datang. Jom rakan-rakan, kita sambung di degree part time space UTM.